Guys, semalam saya benar-benar tersentak apabila mendengar titah Sultan Sharifuddin Izdrin Shah, Sultan Selangor yang menyatakan rasa duka citanya dan murkanya terhadap rancangan kerajaan negeri Selangor untuk membenarkan penternak babi berskala besar di Kuala Langat sebelum dipindahkan ke Bukit Tagar, Hulu Selangor. Ini bukan kali pertama Tunku menegur kerajaan negeri. Ini adalah kali yang ketiga. Sebelum ini isu banjir, kemudian isu lambakan sampah dan kali ini isu ladang babi berskala besar. 3 kali teguran diraja terhadap sebuah kerajaan negeri yang sering mendabik dada sebagai sebuah negeri yang paling maju dan paling kaya dan paling berprestij di Malaysia kononnya. Tapi malangnya kemajuan atas kertas tidak selari dengan kecekapan mentadbir. Inilah hasilnya apabila negeri kaya jatuh ke tangan mereka yang gagal memahami denyut nadi rakyat negeri Selangor. 3 hari sebelum titah Tunku itu, Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, IR Izham Hashim daripada Parti Amanah ini telah mengeluarkan kenyataan media bahawa kerajaan negeri bercadang memindahkan semua ladang babi ke Kuala Langat sebelum disatukan secara berskala besar di Bukit Tagar menjelang tahun 2030. Cadangan inilah yang mencetuskan kemurkaan Tunku. Dan bagi saya paling padu, paling tepat, paling menyengat apabila Tunku mencadangkan sendiri supaya wakil-wakil rakyat Selangor ini sendiri tinggal di kawasan ladang babi yang dicadangkan itu supaya mereka sendiri dapat merasai kesusahan perit rakyat yang berada di sekitar itu. Saya sangat-sangat setuju 100% dengan cadangan Tunku. Saya berpendapat Menteri Besar Selangor dan seluruh barisan Exco pindah duduk sebulan at least di kawasan ladang itu. Cuba rasa sendiri. Guna air sungai di sekitar, bangun pagi hirup udara segar yang syarat dengan bau najis tu. Baru mereka ada akal, baru faham makna penderitaan rakyat yang selama ini dipandang enteng. Inilah masalah sebenarnya apabila pemimpin negeri terlalu hidup eksklusif, terpisah daripada realiti rakyat bawahan. Mereka buat keputusan daripada bilik berhawa dingin tanpa pernah menurun menyelami kesan sebenar di lapangan. Ada pula yang berhujah mengatakan ladang babi perlu disatukan di satu kawasan supaya mudah dipantau. Saya nak tanya, sejak bila hanya kawasan Kuala Langat sahaja yang ada pihak berkuasa tempatan? Sejak bila hanya satu daerah sahaja yang ada penguat kuasa? Kalau betul serius nak kawal, kuat kuasakan undang-undang. Jangan pindahkan masalah dari satu tempat ke satu tempat yang lain pula. Kemudian mereka dah berjanji kononnya semua ladang akan menggunakan sistem moden, tertutup dan zero discharge. Saya secara peribadi tidak percaya. Saya mengecam janji ini sebagai janji kosong. Majoriti penternak individu sebenarnya tidak akan bersetuju kerana kos terlalu tinggi. Realitinya ramai akan kembali kepada kaedah konvensional yang mencemarkan alam sekitar. Kalau ini berlaku, kawasan majoriti Muslim seperti Tanjung Sepat di Kuala Langat dan juga Bukit Tagar di Hulu Selangor akan terkesan teruk. Pencemaran bau, pencemaran sungai, pencemaran kehidupan dan rakyat tempatan yang terpaksa menanggungnya sebenarnya. Maaflah kalau saya bercakap secara terus terang, rekod pentadbiran kerajaan negeri Selangor sendiri tidak meyakinkan. Kes di Putra Heights menjadi contoh jelas apabila kelulusan permit korekan diberikan kepada syarikat yang sedang berdepan dengan isu tata tertib. Dalam pada masa yang sama, kilang-kilang haram terus bersepah di seluruh negeri Selangor. Bertahun-tahun berlalu tanpa penyelesaian yang tuntas. Belum lagi isu setinggan yang mahu dirobohkan. Jalan penyelesaian tidak kelihatan. Yang terselah hanyalah keutamaan diberikan kepada pemaju, bukan kepada rakyat. Semua ini menggambarkan satu realiti yang sukar disangkal. Janji yang dilakukan tidak selari dengan tindakan di lapangan sebenarnya. Sebab itu saya katakan janji-janji indah ini sekadar untuk menenangkan hati sahaja. Percayalah, akhirnya pelaksanaan akan jadi lain juga. Maka jangan lagi menjual janji manis kepada rakyat bawahan kerana rakyat sudah terlalu lama menjadi mangsa percubaan kepada kerajaan negeri Selangor ni. Lebih menjengkelkan lagi, ladang-ladang berskala besar ini bukan semata-mata untuk keperluan dalam negeri sahaja. Ia turut mensasarkan untuk dieksport. Penternak untung besar, tetapi rakyat Melayu Islam di Kuala Langat dan juga Hulu Selangor terpaksa bergelombang dengan bau dan najis. Ini langsung tidak adil. Jadi saya nak tegaskan apa yang patut dilakukan oleh Menteri Besar Selangor sekarang ni ialah yang pertama sekali,
adalah perlu mengarahkan semua PBT menggempur dan menutup ladang babi haram serta ladang tradisional yang mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, tetapkan had maksimum jumlah ternakan babi di Selangor hanya untuk keperluan negeri dan negara, bukan untuk diekspor. Yang ketiga, keluarkan lesen penternakan hanya kepada pengusaha yang benar-benar mampu melaksanakan sistem tertutup dan zero discharge, bukan sekadar janji di atas kertas. Yang keempat, gubal undang-undang yang sangat tegas untuk mengawal ladang babi haram ini, termasuk hukuman penjara kepada pemilik tanah, pemilik syarikat dan individu-individu yang terlibat dalam isu ni. Akhir sekali, ingin saya sampaikan pesan secara terus kepada Menteri Besar Selangor YB Amiruddin Syahrini banyak kali dah. Jangan gentar dengan tekanan parti-parti tertentu dalam kerajaan negeri, terutamanya saya yakin tekanan ini datang daripada DAP yang sering mahu dilihat sebagai juara dalam isu-isu yang tertentu. Saya tegaskan, Tunku Sultan Selangor berdiri bersama rakyat. Gunakan mandat dan kuasa yang ada untuk membuat keputusan yang berani, tegas dan berpihak kepada kepentingan awam. Bertindak sekarang, bukan terus berdalih dan menangguhkan keputusan sebenarnya. Kerana jika sikap ini berterusan, kuasa itu tidak akan kekal lama. Rakyat negeri Selangor mempunyai hak untuk memilih dan kami tidak akan teragak-agak untuk menarik sokongan kepada Menteri Besar pada pilihan raya yang akan datang. Ramai lagi pimpinan yang berkeupayaan mentadbir Selangor dengan lebih adil dan berprinsip. Kami, warga rakyat negeri Selangor, wajar dipimpin oleh mereka yang berani mempertahankan kepentingan rakyat, bukan tunduk kepada tekanan politik, apatah lagi tekanan politik itu datang daripada DAP pula. Selangor, you deserve better.